dalam satu majlis penyerahan voucher raya yang kita panggil Muh Balik ke Negeri Pahang. Dan yang kita tengok di sini, Muh Beraya di Negeri Pahang. Kalau kita tengok P itu huruf besar, N huruf besar daripada E R-A-Y-A ataupun E-G-E-R-E. Kalau payah nak sebut BN je. Itu yang senang. Kita nak semua rakyat Negeri Pahang mudah ingat Muh Beraya Negeri Pahang ataupun Muh BN Raya Negeri Pahang. Jadi sekarang ni semua benda kita permudahkan. Untuk maklumat tuan-tuan, program kita ini telah berlangsung 2 tahun berturut-turut dan ini merupakan tahun ketiga. Pada tahun 2024 kita bagi RM50 voucher kepada 5,000 orang. Pada tahun 2025 kita bagi voucher bernilai RM50 je, bernilai 5 kepada 5,000 penerima. Pada tahun ini alhamdulillah kedudukan kewangan kerjaan negeri agak baik. Kerjaan negeri saya bersama dengan rakan